Antara siri lokal yang korang boleh tengok dekat Netflix, serentak tayangan dengan platform rasmi dari siri original itu sendiri. Contohnya Astro Originals, Good Boys Go to Heaven dan Iki Original Gria. Ini dah tak ada alasan kenapa tak tengok Astro Original, Iki Original, sebab semua tu dah ada dekat Netflix. Harap crossover ini mendatangkan banyak manfaat daripada segi discover penonton yang luas dan juga penonton tidak lagi support cetak rompak untuk akses siri-siri Good Boys Go to Heaven arahan Arif Zulkarnain mempunyai 8 episod Astro Original Series. Boleh disaksikan di Astroria, Astro Go, Suka, One HD dan juga Netflix. Yang dibintangi oleh Beto Kosheri, Zahir Ahmed Whitson, ada Amirul Effendi, Firdaus Karim, Amanda Eng, Sky Iskandar dan ramai lagi lah. Good Boys Go to Heaven mengisahkan seorang bapa Yasir yang cemas apabila anaknya Ahyan dilaporkan hilang di pekan terpencil Kuala Melaka. Lebih memilukan, Ahyan akhirnya ditemui mati dibunuh secara kejam sekaligus menjadikan Yasir suspek utama. Yasir menjejak individu-individu mencurigakan bagi cari pembunuh sebenar dan membersihkan namanya. Satu episod satu minggu yang akan ditayangkan setiap hari Jumaat. Good Boys Go to Heaven mengingatkan kita dekat kes arwah adik Zain Ryan di mana plot dia lebih kurang dan mirip sedikit dengan kisah benar tentang adik Zain Ryan, dan dekat sini tentang anak kepada Yasir iaitu Ahyan yang dilaporkan hilang secara tiba-tiba dan ditemui mati dibunuh secara kejam. So, dua benda yang sama dan mungkin akan menarik penonton ke arah drama thriller yang suspense dan intense. Jadi korang boleh tengok Good Boys Go to Heaven dekat Astro Go ataupun Netflix. Iki Original Gria, Rahsia Seorang Lelaki yang diterbitkan oleh Score Production, arahan Faisal Ishak. Siri ini mempunyai 10 episod. Korang boleh tengok dekat platform Iki ataupun Netflix secara serentak. Siri ini dibintangi oleh Nazim Osman, Caca Maimbong, Syah Al-Yahya, Dinas Mohtar, Azama, Nia Atasha dan ramai lagi lah. Gria mengisahkan Sofia, seorang peguam bijak yang menyamar untuk menyiasat Razman, seorang duda kaya yang disyaki membunuh dua bekas isteri dan menipu harta. Percintaan palsu membawa mereka ke sebuah perkahwinan di mana Sofia menyusup masuk ke rumah agam Razman untuk membongkar rahsia gelapnya. Tarikh tayangan untuk Gria akan dimulakan 9 Mei iaitu hari Sabtu, dan korang boleh saksikan serentak di Iki dan juga Netflix. Bukan setakat Astro Originals, Iki Originals, tapi siri lokal drama yang kadang-kadang ditayangkan di slot drama Vaganza Astoria pun akan hadir di Netflix. Bapak Mentuaku Mafia, sebuah drama Malaysia 2026 terbitan Red Beam Productions dan Berhad. Siri ini dibintangi oleh Zahira Azim, Siti Harisa, Raza Ahmad, Shweta Sekon, dan drama ini akan mula ditayangkan di Astoria dan juga Netflix pada 13 Mei 2026. Bapa Mentuaku Mafia ialah drama komedi aksi yang mengisahkan Ustaz Takdir, seorang ustaz muda yang diculik dan dipaksa berkahwin dengan anak ketua mafia. Kehidupan Takdir berubah drastik apabila dia terpaksa menyesuaikan diri dengan bapa mentua yang garang dan terlibat dalam dunia jenayah yang terancang. So, korang boleh saksikan Bapa Mentuaku di Astoria dan juga Netflix.